muzakarah ilmiah yang menemukan bubble scale dari tradisi pondok dengan Dr. Ibrahim dari Al-Salafi pada 12 Februari Kumpapan adalah merupakan satu pertemuan yang sangat baik. Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Jala yang sanggup menjadi tuan rumah kepada muzakarah kali ini, dan juga seperti dijelaskan oleh yang dipertuanya Baba Abdul Basit Katong bahawa Majlis Agama Islam Jala bersedia untuk nak menjadi tuan rumah seumpama ini dalam muzakarah akidat. Majlis Agama Islam Wilayah Jala merasakan satu kebanggaan yang tidak ternilai kerana diberi kepercayaan oleh setiap pihak memilihnya untuk mengadakan majlis muzakarah ilmiah ini yang tak berlakunya di majlis-majlis yang lain dan di tempat yang lain. Kami atas nama Majlis Agama Islam Wilayah Jala sangat menghargai kepada semua pihak yang bersetuju atas pemilihan ini. Sebenarnya majlis muzakarah ilmiah ini bukanlah satu perkara yang agaknya pelik sangat. Bahkan ia merupakan perkara biasa di dalam penjelasan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala apabila berlaku kekeliruan, khususnya untuk masyarakat awam. Kerana majlis muzakarah ilmiah ini bukanlah satu majlis untuk kita mencari kemenangan dan kekalahan bagi satu-satu pihak. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sangat benci majlis muzakarah ilmiah yang digunakan untuk mencari kekalahan, kemenangan bagi satu-satu pihak. Kami atas nama Majlis Agama Islam Wilayah Jala membuka ruang yang sentiasanya untuk mengadakan majlis muzakarah ilmiah yang seumpama ini. Akhirnya sama-samalah kita doakan agar majlis ini dapat membuahkan natijah-natijah yang baik, yang boleh menghilangkan apa-apa kekeliruan, khususnya bagi masyarakat awam yang dinantikan. Muzakarah terdahulu yang diadakan di antara Dr. Aman dan Dr. Wan Syukri pada 14 Disember tahun wakum lalu juga merupakan pertemuan yang baik juga kerana merupakan perkembangan penting dalam wacana agama al-khitab ad-dini dalam masyarakat petani. Kerana ia memperlihatkan usaha mempertemukan perbezaan pandangan, perbezaan manhaj atau pendekatan melalui pentas muzakarah yang relatif, yang nisbi, terkawal dan berorientasi hujah, berpandukan hujah. Selain itu ada juga perubahan sikap apabila bersebuka di antara orang yang berbeza pandangan, di mana kita dapat perhatikan bahawa nada kekecek, suara kecek, cara berkecek itu berubah sebelum dan semasa bermuzakarah. Dalam polemik media ataupun kuliah dan ceramah, kedua-dua pihak dilihat menggunakan bahasa yang keras dan kasar dan penuh dengan emosi, kadang-kadang menjurus kepada menghukum hukuman yang berat terhadap pihak lain. Ini berlaku dalam sosial media. Tapi apabila naik duduk di atas peta, yang berubah. Mereka berubah kerana keadaan berubah. Waktu duk kecek sore depan anak murid depan pengikut lain, tapi waktu berkecek berbincang depan orang ramai, ada orang beratus-ratus orang, serta dengan ada peraturan pula dalam muzakarah yang disetujui, tak boleh buat gitu, boleh buat gitu, boleh buat gini, tak boleh buat gitu, tak boleh buat gini. Ada moderator, ada juga ulama-ulama dalam majlis, serta ada juga orang asing yang ikut serta daripada Malaysia
termasuk ahli politik. Ini memberi kesan kepada dua-dua pihak, mengokong beberapa pihak untuk berhujah dan memberi jawapan dengan secara molek, secara rasional. Ini satu perkara yang baguslah. Fenomena ataupun zahirah ini sangat penting dalam kajian ilmu masyarakat terhadap perselisihan pandangan, tetap perbezaan pandangan, konflik pandangan, kerana kehadiran jasmani, kehadiran fizikal menyebabkan suasana dalam majlis muzakarah tu jadi molek. Kecuali ada sikit dalam ruang komen ada yang komen benda-benda yang tak menarik, benda-benda yang tak molek, mana ada yang berpandangan ambil orang luar tu tak bagus, orang Malaysia, dan orang Malaysia tu pula terkenal sebagai wajah salafi yang dibuat serengi terhadap sunnah ni, dan menyebabkan orang berasa tak senang, tak suka dengan perkara tu. Tapi alhamdulillah moderator pun serupa juga dengan pembicara. Dia terikat dengan peraturan raja. Kita boleh nak buat gapo lah. Walaupun tak sempurna, saya anggap muzakarah tak sempurna dan itu adalah perkara biasa. Tapi kita kena tengok fokus utama dalam muzakarah gimana? Gi kepada isi, gi kepada dalil, bukan gi kepada diri, bukan gi kepada latar belakang pribadi. Serangan terhadap pribadi itu tak ada. Satu perkara terakhir saya nak kejap di sini, iaitu kehadiran orang Malaysia sebagai moderator. Tak kira siapa lah sangat baik dan kena pada tepat. Malah kita kena jemput orang Malaysia ataupun orang Indonesia kok mari bincang pelbagai tajuk, bukan saja masalah akidah, masalah agama, tapi bincang juga masalah politik seperti lah ni kan. Masalah politik negosiasi ni yang kucak-kacir, yang ada penipuan, yang guna duit begitu banyak nak beli undi itu bagus. Begitu juga tentang pendidikan, tentang ekonomi. Pendidikan ni sangat penting learning. Zaman AI ni kita tengok bahawa peranan sekolah dan universiti ni dah terjejas dengan ada pengajian melalui AI. Adik kakak, lagu mana kita panggil orang mari bincang. Begitu juga tentang ekonomi, kerana ekonomi kita ada masalah, tak maju. Ni kita boleh panggil dah. Jika langkah ini dilakukan, saya percaya tempat kita Tani ni berpotensi boleh jadi mana model dialog intra-Islam di kalangan orang Islam sendiri. Bukan saja tempat kita saja tapi dengan Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan lain-lain lagi. Sekarang saja ada kakak video saya kali ini, dan kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, wassalam.